Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amsyah bin Muhammad Darul Naim dari Wakil Kru TVPS Asmara. Hari ini sekolah kami mengadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-48 2025. Mari kita sama-sama saksikannya. Jom. Saya, Ummu Aisyah Humaira binti Kamajuan dari Kru TVPS ingin mewawancarai Puan. Soalan pertama, apakah pandangan Puan tentang peranan PIBG dalam meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah murid di sekolah ini? Pandangan saya, untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah, pihak PIBG boleh mengadakan program macam motivasi kepada pelajar-pelajar ataupun membuat kem pemantapan diri. Apakah cadangan Puan untuk menambah baik kerjasama antara ibu bapa dan guru demi kesejahteraan murid dan pembangunan sekolah? Ya, pihak PIBG boleh melantik AJK PIBG yang lebih aktif. Contohnya kita buat aktiviti penambahan dana seperti jamuan laksa ke, di mana parent boleh join, student boleh join, cikgu pun termasuk boleh join jugalah untuk kita tambah dana kita sambil-sambil menderma, sambil-sambil makan. So kat situ kita boleh jumpa, kalau parent nak tanya pasal anak dia ke macam mana tu, boleh discuss kat situ lah, sambil-sambil santai. Soalan ketiga, apakah program atau aktiviti yang Puan rasa wajar dianjurkan oleh PIBG bagi melibatkan lebih ibu bapa secara aktif? Saya rasa banyak program-program lain yang wajar dianjurkan. Tapi pada pandangan saya, bolehlah buat aktiviti seperti sambutan hari raya kat sekolah, yang mana parent tu boleh join, anak-anak boleh join, termasuk cikgu lah. Seperti yang sedia maklum, dekat sekolah Semarak ni dah buat tahun ni ke kata silap saya, begitu meriah sekali sambutannya lah. Apakah strategi atau inisiatif yang sedang dijalankan oleh pihak guru untuk meningkatkan pencapaian akademik murid? Okey, inisiatif yang pertama, pengajaran berfokuskan murid, kita panggil student centered learning. Di sini murid menggunakan kaedah pembelajaran aktif seperti pembelajaran berasaskan projek, PBL, pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran misteri. Selain itu, memberi peluang student centered learning ni dapat memberi peluang kepada murid untuk meneroka, berbincang dan menyelesaikan masalah secara aktif. Bagaimanakah ibu bapa boleh bekerjasama dengan guru bagi membantu murid yang lemah atau kurang bermotivasi untuk belajar? Okey, ibu bapa boleh bekerjasama dengan guru dengan cara berkomunikasi secara konsisten dan terbuka. Maksudnya menghadiri sesi perjumpaan ibu bapa dan guru-guru untuk mengetahui perkembangan anak, bertanya khabar kepada guru tentang prestasi dan tingkah laku anak di sekolah, berkongsi segala maklumat penting kepada guru seperti masalah kesihatan atau emosi anak-anak kita. Dan selain itu boleh juga menyediakan
persekitaran belajar yang kondusif di rumah. Sediakan tempat belajar, bilik betul untuk belajar. Soalan ketiga, apakah galakan yang diberikan oleh pihak sekolah bagi akademik pelajar yang cemerlang? Okey, galakan yang diberikan oleh pihak sekolah. Pertama, kita sediakan anugerah dan juga sijil penghargaan. Contohnya kita sediakan anugerah pelajar cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan awam. Kita bagi anugerah, kita bagi sijil untuk menghargai. Dan selain itu kita ada juga ganjaran yang berbentuk material, hadiah yang berupa wang tunai lah. Contoh kalau cemerlang dari segi UPKK ni, hadiah ni, contoh hadiah ni sudah ada di depan. Ada juga beasiswa, sijil. Satu lagi kita bagi hadiah tu masa pengiktirafan dalam majlis rasmi. Contohnya dalam majlis PIBG macam ni, kita rasmi. Selesai sudah majlis kita hari ini. Izinkan saya merangkak sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.